Netizen dia tak kisah pun, dia tak heran lah, dia tak nak dengar pun. Kau cakap lah macam mana sekalipun, kau bawalah hujahan ke, ulasan ke, apa-apa tentang harga minyak yang naik sekarang ni, kau bagilah apa benda pun, netizen tak nak dengar semua tu. Pasal apa yang netizen dapat tahu sekarang ni, dulu fakta-fakta ni dah dimainkan, dah diterangkan pelbagai cara, pelbagai bentuk, pelbagai penjelasan. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka sekarang ni, yang mentadbir ni, mereka kata benda-benda tu semua salah, benda-benda tu semua tak betul. Jadi kau doktrin apa pemikiran netizen ketika itu. Jadi ini yang kau dapat sekarang. Pemikiran netizen, kita tak boleh naikkan minyak, kita pengeluar minyak, walaupun kau cakap lah apa pun, kerana ini dulu yang kau bagi tahu, ini yang dulu dalam ceramah korang. Ini yang berlaku sekarang. Jadi kau jangan salah, jangan kau marahkan netizen. Janganlah kau rasa kau nak macam nak sentap, nak koyak kan bila netizen bersuara tentang isu ni, kerana kau yang ajar, kau yang doktrin. Kerana itu dulu tak boleh naik, kita pengeluar, kita jangan bagi naik. Kita kenapa untung berbilion, kenapa kita nak kena naik? Kita untung macam-macam kau cerita. Nah sekarang kau rasakanlah